So senang cerita, yang naik paling tinggi ni lah yang akan paling sakit bila dia jatuh nanti. So apa kaitannya dengan korang, dengan Daus yang berada dekat Malaysia ni? So cerita dia bukanlah tentang pasal nak beli softbank pun, jangan beli. Ini adalah tentang satu pelajaran di mana please jangan kejar benda yang dah naik gila-gila macam sekarang sebab korang takut tertinggal. Yang mana fenomena ini kita panggil sebagai FOMO, fear of missing out. Orang beli, kita nak beli padahal kita tak faham pun apa yang kita nak beli. Jadi yang penting korang kena fahamkan dulu apa yang korang beli, apa yang korang pegang, dan please jangan letak semua pelaburan korang dalam satu bakul. Itu adalah beginner mistake lah bagi Daus. Jadi kalau korang nak tengok sendiri saham dan juga ETF yang berkaitan dengan tema AI seperti ARM, Nvidia, Broadcom dan macam-macam lagi, semua itu korang boleh beli di market US. So untuk beli market US ni korang boleh menggunakan platform Momo, yang mana Momo ni regulated by SC Malaysia, dan Daus ni pun gunalah hari-hari Momo ni. So untuk new user korang dapat free reward up to RM1,800 by Momo, dan cara dapatkan reward ini sangat mudah. First kali daftar Momo dan link Daus profile, saya tekan KYC buat registration semua tu, and then sebelum korang membuat first deposit korang tekan button search, korang type special deposit, masukkan kod DAUSDK37, barulah korang deposit minimum RM1,000 untuk dapatkan cash reward RM100, dan pastikan korang tak withdraw lah duit tersebut selama 60 hari untuk eligible reward tersebut, dan please claim segala reward korang itu di bahagian my reward. Jadi untuk fully unlock reward RM1,800 tersebut korang kena buatlah task yang diberikan ini. Jadi guys, jangan ingatkan ini bukan financial advice, setiap pelaburan ada risiko, boleh untung masuknya korang boleh rugi juga. So buat kajian sendiri dahulu, dan share juga video ini kepada kawan-kawan yang asyik nak kejar, nak chase saja saham yang tengah panas, and then dah naik baru dia nak masuk, maka dia akan rugi ya. Bagi dia sedar sikit apa yang dia buat ni kan. Dan yang paling penting sekali, follow Daus kalau belum. Jumpa lagi korang semua pada video akan datang. Ciao.